Bol geng, telan. Okey, ikan lapar beres. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Okey, hari ni kita nak casting geng. Kita dah lama tak casting asyik main pantai je. Hari ni aku pakai setup Jaeger Bro daripada Top C, Daiwa Revos, tali Seahawk, base master, base apa tak. Ok, jom. Lepas ni nak cari haruan lah. Dah lama tak cari haruan. Tengok apa yang ada. Katak pun dah tinggal sikit lah. Kita pakai ni putih Sawadi, katak soft rock daripada Sawadi. Ok, jom. Ok, ni spot pertama kita. Bau kemas geng. Aduh, rai. Kau dengar lah tu. Mak rempit kita geng. Tunjuk bakat orang kampung. Macam tu lah geng. Kita nak rekod, kita nak buat konten macam ni pun tak senang. Ok, jom kita mulakan. Bismillah. Tempat ni bau kemas geng. Tak pasti, tengok gaya macam baru 2 hari macam tu lah. Ok, cepat lagi. Bismillah. Ok, spot seterusnya. Lama tak masuk spot ni geng. Hari ni baru kita masuk balik. Tengok balik. Aku rasa pot ni dah ada orang masuk dah geng. Sebab pot ni sebelum ni semak. Banyak juga ikan kat sini. Ni sebab dah clear ni, aku lambat datang. Jadi dia dah bersih lah. Ok, ok, pot seterusnya. Bismillah. Masih tak ada geng. Ok, tukar spot. Ok, kita tukar spot baru. Ni pun kawasan baru cuci kat ni. Ok, kita cuba Bismillah. Sangkut pula.
Tak ada lagi, geng. Alah, tak pokok pula. Okay, sebaik lepas. Okay, geng, cuba lagi. Tak ada, geng. Mana pergi ikan ni? Tak ada, geng. Tak ada, geng. Okey. Spot seterusnya. Mencabar, geng. Hari ni mencabar nak cari ikan. Bismillah. Ikan, ke mana kau pergi? Yai. Ada ni. Lorong kecil ni selalu ada ikan. Macam ni pun tak ada ikan ketuk. Mana ikan semua pergi, geng? Geng, mana ikan semua pergi, geng? Tak ada ikan lah, geng. Adakah kita akan kumpau hari ni? Geng, mana ikan, geng? Bismillah. Adakah kita akan kum hari ni, geng? Mana, geng? Okey. Alhamdulillah.
Oh, alhamdulillah geng. Nasib baik kita tak kum geng. Oh, kita pilu. Nasib baik kita tak kumpau geng. Alhamdulillah geng. Nasib baik tak kumpau geng. Alhamdulillah geng. Ada juga yang nak makan geng. Okey. Lama kita pujuk. Kat sini juga ada duduk geng. Okey. Tak besar mana, muda lagi. Arwah muda. Okey. Gunakan SP Sawadi. Sebabkan dah lama tak dapat geng. Hari ni kita tapau geng. Tapau. Oh, sabar. Tengok geng, masuk tepat geng, bol. Okey, spot seterusnya. Nampak macam okey sini. Cuba bismillah. Geng, kalau korang suka game macam mana geng? Korang suka geng top water ke bottom geng? Kalau aku lah, untuk Arwan ke Toman ke, kalau casting ni paling sedap top water geng. Sebab dia punya meletup tu, makan tak kena nombor 2 geng. Dia punya meletup tu geng. Dia meletup tu 3-4 hari duk ingat. Kalau dia meletup kat umpan kita ni 2-3 hari kita duk ingat dia geng. Yai. Tu okey. Allahu Akbar. Lepas geng. Masih kecil lagi kot. Yang kecil geng. Cuba lagi. Allah. Sangkut. Okey. Ada rambut geng. Dah sungai ada rambut. Kita cuba lagi belah sana pula. Sang. Sana pula. Sang. Belum lagi. Sana pula. Sam. Hai. Tempat sama yang kebaling. Air ada potensi geng. Dia nak makan ke tak makan ni? Okey, alhamdulillah geng. Strike off camera geng. Lama kita pujuk geng. Akhirnya ada juga. Sama
tak besar sangat. Lebih kurang macam ni, okay? Okay, tapau. Lama tak gangguan. Tapau, tengok. Bol, geng. Telan. Okay, ikan lapar. Beres. Yes. Okay, alhamdulillah. Cukup sampai sini video kita kali ni, geng. Okay, pada korang yang baru jumpa channel aku. Oh, okay, sebelum tu, hari ni kita 2 ekor je. 2 ekor je haruan. Alhamdulillah, lama kita tak casting. Hari ni kita casting, alhamdulillah masih boleh dapat strike lagi. Okay, untuk korang yang baru jumpa channel aku, okay, jemput lah, subscribe. Okay, tolong share, support aku. Okay, geng, moga kita jumpa di video akan datang. Yeah, jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.